Cik B, start bila nampak video saya ni? Dah lama dah, dari tahun lepas. Kenapa tak bawa mak datang? Sebab masa dekat Brunei. Oh, apa program dekat Brunei? Dia ada program event. Baik. Cik B, kalau nak tengok Cik B makan boleh tak? Boleh. Oh, ni potong sini Cik B. Berapa lama dah mengidam Cik B? Tahun dah. Ada setahun tak? Ada. Ada kan? Tapi saya selalu makan king crab, tapi yang ni besar sangat. Oh, yang ni. ini besar. Tengok Cik B biasa makan pun dia tak pernah tengok yang besar macam ni. Betul? Guys, hari ni Cik B datang. Anak Datuk Seri Vida. Oh, dia makan king crab. Saya tak tahu macam mana bersampai. Tapi tengok kedai saya ramai tak? Full house, full house. Oh, full house ramai. Masya Allah. Okey, saya nak hantar pada Cik B. Cik B, sahabat ini bukan saiz kecil. Saiz mega. Megatron, Megawati. Mega apa saya tersebut, kasih komen. Oh. Apa khabar Cik B? Khabar baik. Oi. Oh. Cik B, start bila nampak video saya ni? Dah lama dah, dari tahun lepas. Kenapa tak bawa mak datang? Sebab masa dekat Brunei. Oh, apa program dekat Brunei? Dia ada program event. Baik. Cik B, kalau nak tengok Cik B makan boleh tak? Boleh. Oh, ni potong sini Cik B. Berapa lama dah mengidam Cik B? Tahun dah. Ada setahun tak? Ada. Ada kan? Tapi saya selalu makan king crab, tapi yang ni besar sangat. Oh, yang ni. ini besar. Tengok Cik B biasa makan pun dia tak pernah tengok yang besar macam ni. Betul? Okey Cik B. Oh, nanti Cik B potong dia punya sisi dia. Biasa makan pun tak besar macam ni Cik B ya. Betul? Kita tengok Cik B dia punya isi sama ada oksigen ke tak ada. Panas lagi Cik B, jaga-jaga. Okey Cik B. Kita nak tengok Cik B makan. Tapi hati-hati panas. Penuh isi dia Cik B ya. Nanti kalau senang-senang bawa mak kemari Cik B. Saya daripada Ipoh ni, sehari tak makan. Oh, ya ke? Simpan perut untuk nasi lemak ni. Ini nak kasih inilah. Okey. Tiup sikit panas. Cik B, kalau Cik B biasa makan king crab, Cik B bagi tahu macam mana saya punya kualiti dia. Kualiti awak grade AA. Grade A. Grade A sebab saya bagi sebelum ni ada yang besar tapi dalam Kosong. dia lekat-lekat. Kosong. Lepas tu kosong. Ah. Lepas tu liat. Macam ni macam mana? Solid, lembut. Solid, lembut, sedap memang terbaik. Okey Cik B, tolong panggil follow Cik B boleh? Ya, kalau korang dekat Johor, korang wajib datang dekat nasi lemak king crab Lobster JB. Nasi lemak lobster JB ya. Baik Cik B, terima kasih banyak Cik B. Ni kawan saya pun order, kita makan. Order juga. Okey bang, jumpa makan. Terima kasih banyak Cik B daripada KL Cik B. Daripada Ipoh. Daripada Ipoh. Baik, terima kasih banyak. So yang mana nak makan king crab macam ni, yang 4 kaki 598 boleh tengok customer beratur Okey guys, tolong check sekejap dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow. Tolong share. Tolong bagi satu like. Tolong share. Dan last sekali saya nak tanya. Cik B nak tanyalah. Salah ke semua hidup sekali makan king crab? Tak salah. Tak Kita salah. mengidam ke apa. Benda ni kita untuk diri kita. Self reward. Betul. Reward diri Cik B. Terima kasih banyak Cik B. Baik, terima kasih banyak. Jumpa lagi Abang Lobster. Tak salah. Alright.